Okey, Assalamualaikum guys, selamat pagi. Jadi hari ni aku dengan geng-geng TZM dan juga anak Kak Su, dua orang ni nak pergi ride ke Batu Pahat, ada kenduri kahwin. Jadi hari ni aku bawa motor mat Suku. Motor aku tengah overhaul lagi. Nanti aku ceritalah bab motor aku tu. So sekarang ni tengah berkumpul, alhamdulillah semua dah ada. Motor ni motor V1 spek 62. Cumanya sprocket lah tak setting, ikut berat badan aku. Mat hala je, tak hala sebesar aku. Jadi motor ni agak berat lah untuk aku. So kita pergi sarapan dekat mana? Muazzam kot. Pergi sarapan Muazzam, lepas tu kita lancar terus. Jadi 8 orang. 8 pula, 7 orang hari ni. 4 TZ, 3 biji 2 biji Suku, 1 biji Z15 GT. So jom kita lanjutkan perjalanan. Berhenti makan, selesai dah makan, lagi kita sambung balik perjalanan. Okay, sekarang ni kita sampai dekat Pekan Caah. Caah ke Cah, entah aku pun tidak sebut. Jadi kita take 5 dulu, isi minyak full. Setakat ni motor okey, tak ada masalah. Cemerlang, cuma macam khabar sprocket untuk badan aku tak ngam. Tapi jalan dalam tidaklah terlalu terasa sangat. Kalau highway mungkin lah. Jadi sekali kita terus pergi ke tapak kenduri kahwin. Okey, Alhamdulillah kita dah sampai di kenduri. Tapi belum makan lagi. Jadi kita disambut oleh seorang brother daripada Batu Pahat ni lah, geng Batu Pahat. Jadi dia wakil kepada grup Batu Pahat untuk join kita orang sekali. Jadi kita orang jemput geng TZ yang berdekatan untuk hadir ke majlis kahwin ni. Tapi yang lain bekerja. Jadi dia je yang berkelapangan untuk hadir. So InsyaAllah malam ni kita akan bersua lah dengan grup Batu Pahat, kalau tak ada apa-apa halangan. Kalau tak hujan boleh kita keluar. So jom sekarang ni kita pergi santap dulu, lepas tu baru kita check in homestay. Sifu kalau tunjuk jalan. Handbrake. Banyak dah Aiman tadi. Salah betul lah. Tak, kalau saya dalam sekarang. Alright, aku lupa dah update yang dah sampai homestay. Aku dah bahan tidur dah tadi, rehat sekejap. Sekarang ni geng Batu Pahat ajak geng ngetes pula. Minum-minum petang dekat tepi pantai. Dekat mana tu tak pasti, kita ikut je lah. Kita disambut oleh 3 orang rakan daripada geng Batu Pahat. So jom.
2 hours later. Okey, alhamdulillah dah sampai dah ke tapak minum petang. Jadi boleh tahanlah jauh tu. Tapi bila sampai tu tengok tempat cantik macam ni, rasa berbala lah walaupun jauh. Jadi alhamdulillah kita orang park dulu, kemudian kita boleh makan minum petang atas ni. Minum tak kisah sangat pun, yang penting view cantik. Malam nanti dia orang ni nak bawa jalan Bandar ni. Tempat pula. Boleh. Kalau malam ni macam kat sana. Kurang KL ke yang baik ke contohlah. Dekat situ boleh nampak orang ni boleh baca lah. Oh, sedar-sedar dah malam dah. Tu. Nampak mula mengambang hari ni. Jadi alhamdulillah selesai minum petang. Geng-geng apa ni Batu Pahat pun ramai yang baru reunion balik. Sekian lama tak jumpa. Jadi untuk makan minum petang, makan petang kali ni dibelanja oleh sahabat kita daripada Batu Pahat lah. Azam rasanya yang belanja. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala gandakan rezeki beliau, sahabat-sahabat kita daripada Batu Pahat ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala gandakan rezeki, tambahkan rezeki, dan dimudahkan segala urusan dunia dan juga akhirat. Jadi sekarang ni kita nak sambung ke bandar Batu Pahat pula. Kita tengok apa yang ada kat bandar. Okey, alhamdulillah sekarang ni kita dah sampai di
bandar Batu Pahat. Sekarang ni tengah lepak-lepak je, chill je. Tunggu Amy dengan Aiman, anak Kak Su dengan Abang Is. Dia orang tadi tidur petang tadi tak ikut. Jadi hantar location kat dia orang datang sini. Lepas tu kita sambung pergi melepak lagi. Jadi sekarang ni aku tak sure apa nama tempat ni, Shah Bandar ke apa tah, aku pun tak ingat dah. Yang aku tahu Batu Pahat je. Ada seorang lagi baru sampai ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia ke yang hebat ni? Bukan dia kan? Bukan dia yang hebat tadi. Okay, settle sesi malam, ngeteng-ngeteng malam. Yang sesi kali ni pun dia orang nak buat hal tadi, dia orang nak pergi bayar. Mujur geng Kuantan cepat pantai sebab kerja. Tak sempat dia orang nak tolong bayar. Macam-macam hal. Asyik nak belanja je. Sekarang ni kita nak menghala ke Crown. Orang kata kalau datang Johor, itu antara destinasi wajib. Jadi jom kita rembat ke sana pula. Sekarang pukul berapa dah? 11.59, bukan pukul 12 lah. Jom.